Hazan pergi Melaka. Hari-hari pakai tudung sama, tak ada tudung lain ke? Jap. Kali kedua Hazan pergi Melaka. Apa itu? Setiap kali minta payment duit. Kenapa nak duit? Nak beli tudung baru ke? Biasa. Lebih-lebih pula bagi dia lawan pula. Okey, sabar. Sabar kejap Sudah. Lambat ni, terasa. Terasa dia lambat Tak, bukan terasa. Saya tengah fikir apa nak balas ni untuk Kanda. Sekejap Terasa Kanda pun pergi Melaka. Okeylah, tudung sekolah tutup aurat. Daripada kau pakai seluar pendek, aurat terbuka. Ini yang terasa. Benda betul biasa memang akan terasa lah. Terima kasih Hazan untuk teguran. InsyaAllah akan baiki hari demi hari. Terima kasih. InsyaAllah. Betul.